Assalamualaikum, saya Ahmad Akraf Furqan bersama anda dalam rancangan khas TV PSS My LB Channel saluran informasi anda. Hari ini kami bawakan liputan istimewa bersempena Karnival TV PSS 2025 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Hotel Gino, Subang Jaya. Karnival ini mengumpulkan bakal-bakal hebat dari seluruh negara dalam dunia penerbitan video dan pusat sumber sekolah. Assalamualaikum Tuan, boleh Tuan perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya Encik Nizi Muhammad daripada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan di Terengganu, selaku Ketua Sektor dan seterusnya. Apakah harapan Tuan terhadap festival TV PSS seperti ini? Okey, saya merasakan festival TV PSS ini sangat baiklah, sangat menarik dan ia memberi satu memberi satu semangat dan ruang peluang kepada macam adiklah pelajar-pelajar untuk kembangkan bakat dari segi pengacaraan dan juga rakaman, juruacara dan lain-lain lah berkenaan dengan pengacaraan lah. Terima kasih Tuan. Kenapa ada mesej macam ni? Saya pun dapat. Semakin banyak data kita simpan atau porsi, semakin banyak karbon dilepaskan. Oh, begitu. Okey, itu dia calon-calonnya. Pemenang bagi anugerah pengarah TV PSS terbaik kategori sekolah rendah. Kita mulakan dengan tempat ketiga, jatuh kepada Nur Marisa Mohaimin, Sekolah Kebangsaan Binjai, Terengganu. Tahniah Terengganu. Bersama saya, salah seorang pemenang festival TV PSS peringkat kebangsaan 2025. Bolehkah saudari memberi sedikit ucapan sempena kemenangan ini? Alhamdulillah, saya telah mendapat tempat ketiga di dalam anugerah pengarah TV PSS terbaik bagi tahun 2025. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Roslina binti Embong dan guru-guru lain atas kerjasama yang diberikan. Semoga saya dapat meneruskan pengalaman ini di sekolah menengah nanti. Alhamdulillah, berakhirlah sudah Festival TV PSS Peringkat Kebangsaan 2025 dengan penuh warna-warni dan inspirasi. Jumpa lagi di Festival TV PSS akan datang. Bye!